Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kembali kita ke AutoMLM anda. Video saya kali ini adalah bagaimana kita ingin meletakkan buy button di dalam website kita, supaya apabila kita nak jual barang, nak jual e-book atau nak menjual perkhidmatan kepada orang lain menggunakan website, dan di situ kita letakkan pilihan supaya mereka boleh bayar kepada kita menggunakan bank transfer, Maybank to you, ataupun mereka boleh bayar menggunakan kredit atau debit card, atau juga menerusi PayPal. Right? Di sini saya bagi contoh. Katalah ini saya ada projek, saya nak jual satu sistem, dia panggil auto blasting system, dan sistem ni saya nak pasarkan ke luar negara. Jadi saya buat dalam bahasa Inggeris, dan last kali dekat bawah ni saya prepare satu buy button, dan di sini nanti saya nak masukkan buy button supaya orang boleh membayar menggunakan credit card ataupun debit card. Jadi sebelum itu pastikan yang anda telah pun mendaftar PayPal. Okey. Kalau anda nak berniaga di dalam internet, PayPal ini dah menjadi satu kemestian ataupun kewajipan untuk kita supaya ada satu akaun. PayPal ni lebih kurang macam debit card yang tak menggunakan kad. Contoh kalau kita pakai debit card Maybank, okey, dia ada kad untuk kita berbelanja. Kita kena ada duit dalam debit card tersebut baru kita boleh belanja. Kita nak isi minyak ke, nak beli barang dekat kedai ke, pastikan dia ada duit. Sama juga dengan PayPal ini. Untuk kita berbelanja menggunakan PayPal, kita kena ada duit di dalam dia. Dan ia dianggap sebagai satu kredit ataupun debit card, sebagai kredit card. Jadi pastikan anda telah pun daftar satu akaun PayPal. Okey. Dan di sini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak dapatkan button buy now ini. Okey, untuk projek saya tadi. Di sini saya dah merancang. Ini website jualan saya, dan apabila orang membeli produk saya ini, nanti saya bercadang untuk bawa dia ke satu lagi website. Secara automatik kita setkan di dalam PayPal tersebut. Ini website yang kedua. Apabila orang beli je, confirm, complete, secara automatik dia akan dibawa ke website yang kedua ini. Di sini saya tunjukkan kita kena buka akaun PayPal terlebih dahulu. Anda boleh pergi ke paypal.com dan masukkan email address dan password anda. Selepas anda berjaya login ke dalam akaun PayPal anda, klik di bahagian Merchant Services ini. Selepas itu anda boleh klik di Buy Now button dekat sebelah kanan ini, dan di sini anda boleh buat beberapa setting. Saya nak pakai Buy Now. Okey. Nama item saya boleh bubuh nama item. Anda bubuh nama item produk anda itu. ID ni biarkan kosong. Price dia, saya letak harga price 50 USD. Yang ini anda biarkan. Shipping amount, kalau ada anda boleh masukkan, kalau tak ada biarkan kosong. Text pun biarkan kosong. Anda boleh pilih use my secure merchant ID, dan selepas siap anda boleh terus ke step 2. Dalam step 2 ni biasanya saya biarkan dia kosong, saya tak tambah apa-apa. Terus ke step 3, dan di step 3 ni anda kena baca, do you want to let your customer change order quantity? Untuk produk saya ni saya tak perlukan dia change quantity. Can your customer add special instruction in your message to you? Kalau ada anda boleh letakkan di sini. And then do you need your customer shipping address? Anda perlukan customer memberi alamat jika produk itu dalam bentuk fizikal. Pasti jawapannya yes. Kalau saya tak perlu. Dan yang ini penting, take customer to this URL when they cancel their checkout. Yang ni saya tak masukkan, tapi yang ini penting. Take customer to this URL when they finish checkout. Kalau produk anda dalam bentuk website juga, dalam bentuk e-book contoh dia, anda boleh dapatkan URL dan masukkan di sini. Jadi 100% perniagaan anda secara automatik dan autopilot. Anda tak perlu hantar produk dan sebagainya, dia automatik bawa ke website anda, di mana disitulah servis ataupun produk yang anda jual.
Dan apabila siap, anda boleh klik di create button di sini. Lepas itu, apabila dah selesai, dia akan keluarkan kod dia di sini. Anda boleh ambil kod ni, select kod ni, gunakan teknik embed juga. Anda copy kod ini dan masukkan di dalam website anda. Klik di mana kotak yang anda telah sediakan, anda masukkan kat situ. Klik sekali dan insert HTML. Lihat, buy button sudah ada. Anda boleh savekan website ini, upload ke dalam tapak domain anda, dan anda sudah pun boleh promote website ini ke dalam Facebook, ke dalam social networking yang lain. Saya harap dengan cara ini anda dah boleh pun menjual produk-produk anda secara online dan siapkan alternatif pembayaran, kerana sekarang ini makin ramai orang menggunakan credit card ataupun debit card. Terima kasih.